Di sebalik kehidupan harian penduduk Langkawi, terdapat pelbagai lapisan masyarakat yang memerlukan sokongan dan bantuan kebajikan untuk meneruskan kehidupan. Urusan perkhidmatan kebajikan di Langkawi sebelum ini berdepan pelbagai cabaran. Lokasi pejabat yang kurang strategik, ruang yang terhad dan kemudahan yang tidak mencukupi menyukarkan pelanggan mendapatkan perkhidmatan. Keadaan ini bukan sahaja memberi cabaran kepada kumpulan sasar, malah turut memberi kesan kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan kebajikan. Demi memastikan kebajikan rakyat terus terbela, bangunan baru Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Langkawi diwujudkan bagi menyediakan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Kini, urusan menjadi lebih mudah. Ruang perkhidmatan yang lebih teratur membolehkan pelanggan mendapatkan bantuan dengan lebih cepat dan efisien. Keperluan kumpulan sasaran seperti warga emas dan orang kurang upaya turut diberi perhatian melalui kemudahan yang lebih mesra pelanggan. Waktu dia pejabat lama, orangnya pun agak kecil. Atau dia punya tempat pun agak kurang selesa sikit berbanding tempat ni. Dengan kemudahan parking, ya di sini siapa yang main memang mudah lah. Ada nak ambil number. Dari segi tempat duduk pun yang banyak. Bagi saya memang bagus. Kita tengoklah keluasan dengan kita, kedudukan kita selesa. Hak lama tu dia kurang sikit lah. Dulu pejabat lama dia tak boleh nak tolak dengan kerusi dah susah. Sekarang dia ada tangga naik. Selesa lah, boleh tolak lah. Tak ada bahaya kepada orang sakit lah. Pengurusan bantuan bencana juga menjadi lebih tersusun dengan ruang penyimpanan yang lebih sesuai bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera apabila diperlukan. Persekitaran kerja yang lebih kondusif memberi ruang kepada kaki tangan untuk melaksanakan tugas dengan lebih fokus, cekap dan profesional. Saya Encik Nur Hafiz bin Razali, merupakan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Langkawi. Okey, untuk makluman semua, Pejabat Kebajikan Masyarakat ini dibuat sebab sebelum ni kita menyewa dan ini merupakan milik sendiri. Di pejabat baru ini, perkhidmatan ditambah baik dengan adanya sistem nombor. Sebelum ini di pejabat lama tidak ada sistem nombor, jadi pengurusan di kaunter agak sukar untuk melihat siapa klien yang hadir terlebih dahulu. Yang kedua adalah sebelum ini tempat meletak kereta untuk di pejabat lama agak susah untuk klien yang OKU, warga emas dan juga ibu mengandung untuk akses lah ke pejabat lama. Yang pejabat baru ini memberikanlah keselesaan itu. Saya bagi kepada 3 lah. Yang pertama, bilik mesyuarat. Bila bilik mesyuarat ni ditambah dengan kelengkapan dan teknologi yang baik, dia memudahkan kami untuk berada dalam mesyuarat dalam talian. Sebab kami di Langkawi agak kesukaran lah untuk bermesyuarat di luar. Yang kedua adalah workstation kaki tangan adalah agak sempit dan ini menyediakan kesukaran dan juga pengalaman kerja yang tidak kondusif. Yang ketiga, yang sebelum ini stor bencana agak terhad. Dengan stor bencana di pejabat ini, dia memberikan kelapangan dan juga boleh mengisi barang-barang lagi lebih banyak. Harapan saya mewakili staf-staf adalah dapat memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dengan lebih baik dan juga lebih bermakna. Terima kasih kepada pihak pengurusan sebab telah memberikan satu impian kepada masyarakat dan juga kaki tangan di Langkawi untuk mereka terus merasai nadi denyut perkhidmatan JKM itu sendiri.
Setiap inisiatif kerajaan meningkatkan kemudahan untuk penyampaian perkhidmatan melalui inisiatif Cakna Madani ini adalah berfokuskan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program serta projek di bawah Cakna Madani adalah seiring dengan aspirasi kerajaan dalam memastikan kebajikan masyarakat terus terbela.